Hai semua, selamat datang ke sesi perkongsian kita hari ini. Anda pernah tak berada dalam satu situasi ni di mana anda tahu dengan sangat mendalam tentang topik yang anda tengah cakapkan tu, tapi orang sekeliling macam buat tak dengar je? Kan? Cabaran paling besar di tempat kerja profesional sekarang ni bukan sekadar mempunyai kepakaran, tapi macam mana nak buat orang lain betul-betul dengar dan hargai apa yang kita tahu tu. Jadi hari ni kita nak selami kelebihan kredibiliti dan macam mana nak pastikan kepakaran anda tu jelas kelihatan. Jom kita mulakan. Okey, untuk bermula, cuba bayangkan soalan yang agak pelik sikit ni tapi sangat relevan. Anda sanggup tak ambil nasihat perubatan daripada akaunten anda? Anda mungkin memang rapat, memang ngam dengan akaunten anda tu. Dia mungkin seorang yang sangat peramah. Tapi bila sentuh bab kesihatan, hakikatnya, disukai ramai tak semestinya bermaksud dia ada kredibiliti dalam bidang kepakaran tersebut. Anda pasti tak nak akaunten anda tiba-tiba bertindak sebagai doktor anda, betul tak? Dan ini sebenarnya menerangkan dengan sangat jelas kenapa otoriti khusus dalam sesuatu bidang tu jauh lebih penting daripada sekadar ada personaliti yang menarik. Cuba bandingkan dua perkara ni. Kalau akaunten bagi nasihat kewangan, kredibilitinya memang sangat tinggi kan? Kita percaya je bulat-bulat apa dia cakap pasal cukai. Tapi kalau dia bagi nasihat perubatan, sifar. Sifar kredibiliti. Ini membuktikan yang kelayakan kita tu wajib selari dengan apa yang kita bincangkan. Kecualilah akaunten anda tu ada ijazah perubatan sekali. Kalau tak, pastinya kita tak patut beri nasihat kesihatan kalau bidang kita tu kewangan. Jadi, ini membawa kita ke bahagian satu. Disukai sahaja tidak mencukupi. Menjadi orang yang peramah ni memang satu langkah pertama yang bagus sangat untuk bina hubungan. Tapi masalahnya, ia tak cukup untuk buat pendapat profesional anda tu dipandang serius. Katakanlah anda memang pakar dalam kewangan. Isunya sekarang, dunia kita ni bising tau. Semua orang ada pendapat masing-masing. Berlambak lagi profesional kat luar sana yang sama lantang macam kita. Jadi, persoalannya, macam mana kita nak pastikan kepakaran yang kita miliki tu betul-betul menonjol dari yang lain? Macam mana kita nak pastikan orang pandang kita sebagai seorang yang berkaliber? Ada dua perkara penting yang kita boleh buat. Seterusnya, bahagian 2, mewujudkan kelayakan anda. Okey, ini adalah tonggak pertama penyelesaian kita, iaitu dapatkan sumber luaran yang boleh sahkan apa yang kita tahu secara hakiki. Selalunya, bila sebut je kelayakan, mesti kita terfikir bab akademik yang formal kan? Macam ada sijil CPA ke atau ijazah MBA. Ya, itu memang sangat berkesan. Tapi, kelayakan ni tak semestinya sentiasa formal. Ada juga apa yang dipanggil simbol kuasa. Ini bentuk pengesahan tidak rasmi. Contohnya macam anda jadi ahli lembaga untuk satu persatuan atau anda mula menulis blog untuk industri yang selalu dibaca oleh rakan-rakan sekerja anda. Percayalah, kedua-duanya adalah bentuk pengesahan luaran yang sangat kuat. Poin yang saya nak tekankan kat sini ialah kenapa kelayakan ni semua sangat penting. Ia bukan setakat gelaran di atas kertas. Pertama sekali, ia sahkan kepakaran anda secara objektif. Keduanya, dan ini yang paling berbaloi, bila ada orang baru jumpa anda, kelayakan inilah yang akan tolong buat kerja-kerja berat untuk anda. Maksudnya, ia secara mendadak kurangkan keperluan untuk anda sentiasa nak buktikan diri anda dari mula setiap kali berinteraksi dengan orang baru. Kelayakan tu sendiri dah bercakap bagi pihak anda. Baiklah, mari kita selami bahagian 3, seni keterlihatan. Mempunyai kelayakan yang hebat tu sebenarnya baru separuh jalan tau. Cabaran yang seterusnya ialah macam mana nak pastikan orang tahu, tapi dalam cara yang tidak menjengkelkan. Cuba fikirkan analogi klasik ni. Kalau sebatang pokok tumbang kat dalam hutan dan tak ada siapa pun kat situ untuk mendengarnya, pokok tu keluar bunyi ke tak? Sama jugalah macam kepakaran kita. Kalau anda simpan dan sembunyikan kehebatan tu, tak ada siapa pun yang tahu kredibiliti tu wujud di sana. Dan kredibiliti yang tersembunyi langsung tak akan bantu anda meyakinkan sesiapa. Jadi, apa tindakan paling halus yang kita boleh buat tanpa bunyinya macam kita ni tengah masuk bakul angkat sendiri? Senang je, gantung sijil diploma, sijil MBA atau pengiktirafan CPA anda tu dekat dinding pejabat anda. Itu je. Anda tak payah pun buka mulut cakap, saya ni hebat tau. Sebaliknya, sesiapa sahaja yang melangkah masuk ke ruang pejabat anda akan perasan dengan sendirinya. Ia adalah satu maklumat visual yang diserap secara automatik oleh mereka. Mudah kan? Dan sekarang kita masuk ke bahagian 4, strategi email pasif. Sekarang jom kita tengok bahagian yang paling praktikal dalam sesi kita hari ini. Boleh kata ini macam satu kit alat untuk golongan profesional yang nak kukuhkan kepakaran tanpa nampak angkuh. Ini adalah satu strategi hebat yang disyorkan oleh penyelidik pakar pujukan Robert Cialdini. Ideanya cukup simple.
Ia cuma melibatkan penghantaran email yang mengandungi maklumat latar belakang dan sedikit ringkasan pengalaman anda kepada seseorang beberapa hari sebelum satu mesyuarat pertama tu bermula. Kuasa strategi ini terletak pada kemampuannya untuk tegakkan kredibiliti anda sebelum anda melangkah masuk pun ke dalam bilik tersebut. Hebat! Jadi, macam mana langkah nak buat strategi ini secara praktikal? Pertama, anda draft satu email persediaan untuk mesyuarat yang akan datang. Kedua, maklumkan yang untuk jadikan mesyuarat itu lebih produktif dan cekap, anda nak kongsikan sedikit konteks latar belakang. Dan dekat sinilah anda selitkan secara ringkas pengalaman relevan anda tentang topik yang akan dibincangkan tu. Ketiga, hantar beberapa hari lebih awal. Memandangkan mesej itu sangat berkait dengan mesyuarat mereka, dah tentu mereka akan bacanya. Hasilnya, anda masuk je ke bilik mesyuarat tanpa perlu sebut sepatah perkataan pun fasa kelayakan anda sebab mereka memang dah tahu semuanya dari awal. Ada satu lagi variasi strategi pasif ni, dan yang ni sangat licik tapi sangat mudah nak digunakan. Fail tanda tangan email anda. Dekat bahagian bawah email harian tu, lekatkan je autoriti anda secara kekal. Contohnya, letak gelaran CPA tu bersebelahan dengan nama dan maklumat kontak anda. Atau kalau anda ada pencapaian spesifik, tambah je satu ayat ringkas berserta pautan. Contohnya macam, ketahui mengapa buku ini dinamakan buku kepimpinan nombor 1 oleh majalah Inc. Ia nampak cukup simple, tapi percayalah, sangat berkesan. Sekarang, kalau anda tiba-tiba rasa ragu-ragu dan terfikir, tak nampak macam saya tengah puji diri sendiri ke kalau buat macam ni? Dengar betul-betul petikan ya. Itu bukan bermegah, ia adalah sekadar memberi maklumat. Betul, kita kena singkirkan rasa takut dituduh berlagak tu. Pihak penerima email akan melihatnya tepat sebagai satu maklumat profesional. Ini adalah satu anjakan minda yang sangat kritikal untuk kita semua. Kesemua titik perbincangan kita ni sebenarnya akan lebih masuk akal kalau kita tengok dari sudut psikologi asas manusia. Orang memang akan lebih sudi nak dengar dan lebih senang terpengaruh kalau mereka fikir pihak tu memiliki kelayakan yang kukuh. Cuba bandingkan dua senario ni. Katakanlah anda dapat satu amaran tegas yang menyuruh anda mula bersenam sekarang juga. Amaran pertama ni datang dari doktor perubatan anda, manakala amaran kedua pula datang dari postman anda. Kesannya sangat-sangat berbeza kan? Sudah tentu anda rasa lebih terdorong nak mula bersenam bila dimarahi oleh doktor berbanding postman. Inilah dia kuasa muktamad sebuah kredibiliti yang terpamer. Jadi, rahsianya jelas dah terbongkar. Kalau kita nak jadi individu yang lebih meyakinkan dan persuasif dalam kerjaya kita, kita wajib wujudkan diri sebagai lebih kredibel. Dan strategi-strategi yang kita pelajari hari ini pasti akan banyak membantu anda. Ini meninggalkan kita dengan satu soalan akhir untuk anda fikirkan. Macam manakah anda akan jadikan kepakaran anda tu lebih kelihatan pada hari ini? Adakah dengan menggantung sijil kat dinding tu, bina simbol pihak berkuasa, atau mungkin sekadar mengubah sedikit je signature dekat email anda tu? Pilihan di tangan anda. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana luangkan masa bersama dan selamat mempraktikkan kuasa kredibiliti anda.